Okay, hi guys. Saya Gary daripada GCR Motor. Hari ini kita nak review sebuah CF Motor 700 MT yang terbaru dekat pasaran, Adventure Bike. So 700 MT ni dengan harga yang sangat berbaloi, hanya RM33,888 sahaja, dengan latang dengan complete aksesori 3 aluminium box. So apa feature dia, apa spek dia, dengan dia punya sound macam mana, nanti kita tunjuk. So yang tengok video kita, tolong tengok sampai habis. So first, kita sebelum masuk kita review motor, kita nak bagi dah warna dulu. So dia ada dua warna. First, warna kalau biru putih ni, dia latang dengan rim warna gold. Alright. So kalau yang hitam pula, kalau yang full hitam punya ni, latang dengan rim warna hitam. Alright. So jom kita dekat sikit, kita tengok dulu. First, daripada atas dulu, korang kalau tengok windshield depan dia adjustable. Windshield depan tu adjustable. Pusing saja. Okay, adjustable, boleh naik turun. Kemudian pakai helm LED, memang canggih. Kemudian latang memang dia bagi crash bar. Original dah bagi crash bar. Lepas tu pakai USD fork kiri kanan. Depan pakai USD fork. Ada ABS brake depan belakang. Kemudian tengok pada rim depan pula. Rim depan belakang dia pakai spoke rim, sejari punya rim, Adventure punya rim. So ni pakai tubeless ya. Korang boleh tengok dekat sikit. Korang tengok rim dia memang solid. Okay, dia pakai tubeless. Ada TPMS, maksudnya ada tire pressure sensor. Ada TPMS, ada tire pressure sensor. So memang solid. Kiri kanan depan depan pakai kiri kanan punya disc. So double disc lah. Kemudian pakai 4-port caliper untuk CF motor punya. Dengan saiz depan tayar 110, 80, 19 inci. Dia bagi tayar brand CST yang bunga yang Adventure punya. Kemudian tengok pada segi enjin pula, motor ni datang dengan dua silinder, dua overhead cam. Okay, dua silinder punya enjin, dua overhead cam. Alright, so horsepower engine boleh menghasilkan 74 HP dengan RPM 8500. So top speed dia lebih kurang 180 km. Kemudian kita tengok pada sebelah sini pula, ini cover lah. Ini cover. Kemudian ini dia tank dia. Dalam tu tank dia, tank 20 liter. Tank dia 20 liter. So memang besar lah. Dengan CHI dia tak tinggi. CHI 800 mm saja. CHI dia 800 mm saja. So memang sesuai untuk orang yang tak berapa tinggi pun sesuai. Dengan berat motor ni hanya 218 kg. So kita tengok pada exhaust ni. Exhaust memang dia exhaust dekat atas. Okay, exhaust dia taruh dekat atas. Memang adventure lah, adventure style. Kalau nak masuk hutan ke ataupun waktu banjir ke, tetap boleh jalan sebab exhaust dekat atas. Memang dia buat untuk design untuk adventure. Maksud ini CF 700 lah. Kemudian belakang sama. Belakang pun pakai ABS brake juga. Lepas tu belakang pakai saiz tayar 150 70 17 inci. So rim pun sama. Ada rim tubeless juga. Lepas tu ada TPMS punya tayar pressure. Lepas tu belakang ini dia bagi 3 box ya. Semua box tu belum sampai store tapi kilang free lah 3 aluminium box. Okey, atas tepi semua siap. Kemudian kita tengok pada sebelah sini pula. Okay, motor ni memang macam biasalah, pakai rantai, peminjam belakang pun sangat solid. Okay, so kita tengok pada meter panel boleh pula. So motor ni pakai kunci ya, pakai kunci kita on. Ada 5 inch punya meter TFT. Ada 5 inch punya meter TFT. Ini untuk temperature, ini untuk tire pressure, TPMS tu tire pressure. Lepas tu motor ni ada traction control. Motor ni latang dengan traction control dengan ada ABS brake. Alright, so ini speedo, ini RPM. Lepas tu ada warning untuk side stand. Ini untuk range Mia berapa boleh jalan lagi. Ini jam nanti kita boleh set. Ini trip. Ini untuk wattage meter, wattage motor. Kemudian boleh buat setting. Ini korang tengok button ni. ABS boleh on, boleh off. Okay, kalau masuk hutan ke apa ke boleh off lah ABS tu. Kemudian sini ada setting dia lah. Lepas tu yang canggih ini motor ada warmer heater. Kalau panas boleh buka bagi panas lah. Kalau sejuk boleh buka bagi panas. Kemudian kita tengok setting pula. Okay, kita tengok set pula. Okay, kita tunjuk you. Okay, untuk set korang boleh tengok first vehicle. Okay, vehicle ada information. Okay, basic punya information. Ini dia punya ABS, you nak on ke tak nak on. Traction control tu nak on ke tak nak on. Lepas tu ini upshift Albert. Macam dia warning you lah, you nak set berapa RPM
ini boleh set berapa ribu RPM you nak dia warning you untuk masuk gear. Ini boleh set. Okey, itu. Kemudian ini you boleh connect punya phone lah. Boleh connect punya phone. Boleh connect korang punya phone. Lepas tu ini mute jack. Boleh connect punya phone, connect itu headset. Boleh ada information you tengah mute jack apalah. Ini untuk connect headset So itu untuk connect dia punya CF apps. CF motor ada apps sendiri tu untuk information motor boleh connect. Alright, lepas tu ini device untuk connect phone dengan connect itu headset punya. Alright. Yang ini lepas tu ada boleh connect dia punya boleh set dia punya brightness. Okay, boleh unit, boleh set waktu, boleh set language, boleh language macam-macam language boleh. Macam-macam lah you nak bahasa apa pun boleh. Nak bahasa Korea ke apa ke pun tak ada masalah. Semua boleh set. Ini jam boleh set. Alright. Lepas tu brightness tu boleh set. Unit tu pun boleh. Unit you nak set unit tu nak kmh ke nak mph ke. Ini dia punya suhu, dia punya ukuran suhu you nak check macam mana. Nak pressure, tayar pressure nak letak bar ke. Boleh set lah macam-macam. So last kali memang korang yang paling menantikan nak check dia punya sound macam mana. Jom kita start bunyi. Okay, ini original punya sound lah. Okay, so motor ni memang cun gila. So last kali kita nak bagi tahu ada dua warna, putih dengan warna hitam. Kalau putih rim warna gold, hitam rim warna hitam lah. Alright, so dengan harga jualan RM33,888. So dengan function yang sangat banyak, memang berbaloi. Korang beri pakai saja. Dengan maintenance pun sangat murah. Maintenance dia sekali servis depend on apa item yang korang pakai lah. Tapi maintenance dia kalau normal servis dalam 200 lah. So memang jimat dengan sesuai untuk pakai jalan jauh. Lepas tu nak cash pun boleh, nak loan pun tak ada masalah. Ada loan kedai, ada loan kredit, ada loan bank, semua boleh. Kalau nak buat easy payment, zero interest installment pun boleh. Alright, kalau loan kredit minimum deposit sangat rendah lah. Boleh PM kita. Boleh PM kita, nanti kita bagi tahu bulanan serta package semua kita bagilah. So yang minat boleh PM kita. Tolong like, tolong komen, tolong share video kita. Kita see you next video. Bye.